bukan macam tu. Bukan macam ni kalau nak pusing depan. Yo, terima kasih. Sugar break. Pimen. Yalah. Tak nampak. Weh, macam kenal. Weh. Weh, yo. Abang Hilis. Serius ni nak bagi free product kan? Ya ke? Tipu? Ya. Oh ya. Lepas tu macam ni kena buat apa? Kalau atas makeup boleh je spray. Even dah flawless. Boleh tanya soalan lain? Bila nak kahwin? It was at this moment that he knew he fucked up. Cuma lepas ni. Dia kurus. Muka dah handsome dah kurus. Calon yang boleh turun lagi ya. So happy weekend. So tadi kita dah makan early lunch. So now kita dekat itulah our second stop for today. Saya ngantuk. Ayang saya tidur kejap. So our second stop Sri Petaling. So macam ni lah kalau kita ikut suami kita deliver kereta. I got my Acha-acha-bee. Kita dekat third stop. Dan kenapa kita kat sini? Korang tengok Naim. Dan ini IBM Porter. Ini ya. Susu saja. Siapa yang minat camping boleh lah datang sini. Banyak ah. Cantik. Aku tak tahu kenapa lelaki aku. Oh. That's nice. Terus kopi genting, kopi. Wonder dia habis 1,400. Kita depan genting Petron, depan tu ada tempat lepak kan? Lepak. Ramai. Ya, Di sana. Sekarang adalah sisi bernegosiasi antara Naim dan aku. Dia nak beli, aku tak bagi. Sebab nanti dia FOMO, beli sekali je, lepas tu tak pakai. Sebab kat rumah ada. Okay guys, so kita cari benda yang tak boleh dibeli. Benda yang tak ada. Aduh. Bantal dia bantal. Dah beli kan? Lepas tu let's say kalau macam apa solar, naikkan dia sebelah. Yes. Saya ni lah, yes. Stop dengan atas. Nanti lagi ni lah. Jadi, repair kan? Kehadapan Azlan Aziz. Ini semua salah. So baru dia akan bila awak berhenti kat traffic dia tak matilah. Macam mana tahu kalau dia on ke off? Ya, kalau on dia tak ada Assalamualaikum. Selamat malam. Dah pukul 10.30. Dah delivery satu kereta malam ni. So, sekian saja vlog kita pada hari ni. Tak rekod banyak pun, tapi adalah part penting.
Tapi tu je lah. Okay, bye. Bateri nak habis. Ciao cincau. Hey, habis cermin. So hari ni kita nak unboxing barang camping yang kita baru beli. Okay, there got a few barang yang kita baru beli sebenarnya. Vlog tadi tak habis. Okay, vlog tadi belum habis. Lampu. Okay, ada yang beli dekat Camp Guru. Ada yang beli dekat MK Outdoor. MK Outdoor tak beli. Ni tilam kau MK Outdoor kan? Oh, ada yang kita beli dekat Camp Guru, ada yang kita beli dekat MK Outdoor. Saya tak nampak. Ada juga yang kita orang beli dekat MC DIY. So campur-campur lah sebab bajet tak keras. So there got a few things yang kita beli. Okay, first kita nak try dulu kita punya Tilam angin. Macam mana? Oh, ni pump dia. Ni pump ke? Ni pump ke? Ni kan pump ke? Ni pump. Betul? Tapi ni pump ke? Ni kan tempat yang tu ke? Ni lah pump. Oh. Nanti this one je lah. Bau getah. Bau plastik. One hour later. Dia je tak boleh. Tak lekat. 3 hours later. Tiupnya memasangkan. Tu dah habis bateri lah. Baru keluar daripada sini dah duduk pump. Bateri dia dah tak cukup kan. So tak apa, sekarang kita charge dulu. Bagi penuh dulu. Lagi pun nanti nak buang angin dia juga. Bagi penuh dulu. Nanti nak kena belajar lipat balik. Tu tak macam main dekat playground. Yang budak-budak punya playground tu. Macam tu. Mangkuk. Kita ada kipas. Lepas tu kita boleh pakai kipas ni dekat dapur kita. Ada manual book, charger type C. Oh, orang tu cakap kalau nak charge kipas ni pakai original cable tau. Jangan pakai phone punya sebab tu kipas cepat rosak. So dia ada stand dia. Kaki dia juga remote control. Kuat tau. Lagi kuat daripada Jisoo Life. Saya boleh letak kat dapur saya. Nak on dia. Dia ada dua function. Dia ada kaki. Lepas tu nak gantung yang ni ada tali. So boleh gantung. Lepas tu remote dia ni. Okay, ada magnet. Balik. Macam tu. Basuh lah. Tentu ni berapa ringgit? RM39. Satu set. Yes sir. Lepas tu korang boleh gulung. Ni barang paling Lepas tu barang paling mahal. sabar. Ikan ni. So ni nak bawa balik kampung pun boleh. Barang paling mahal hari ni. Yang kena dibasuh semestinya oleh Syafiq Naim. Betul. Adalah icebox. Ataupun cooler box. Cooler box. Sebab icebox ni yang best dia guys. Okay. Dia boleh tahan sampai 3 hari tau. 3 hari tanpa ais cair langsung. Tu yang best dia. Okay. Sebab dia punya kat sini seal dia. Okay. Compare dengan yang lain. Okay. Seal dia betul-betul tahan. Dia ada yang roda juga. Okay. So yang ni kita orang pilih yang macam ni. Kita tak nak ambil yang roda. Ada macam ni. Best guys. Okay, yang ni kawan saya dah pakai. Okay, ni brand Moby Garden. Right, ini antara one of the best camping punya brand lah. See you guys. See you. Bye. Bye. Ciao cincau. Ciao, ciao.